Network School menangguhkan semua pelaburan baru di Malaysia selepas kontroversi dakwaan syarikat itu melindungi pendatang asing tanpa izin. Pengasasnya Balaji Srinivasan berkata keputusan itu dibuat sehingga pihaknya menerima jaminan bahawa insiden sama tidak akan berulang dan tidak menjejaskan keyakinan pelabur asing. Beliau berkata dakwaan yang dimuat naik akaun media sosial tanpa nama sehari sebelum pilihan raya negeri Johor pada 11 Julai membawa kepada siasatan di kampus Network School di Forest City Johor pada 14 Julai. Namun Jabatan Immigration Malaysia mengesahkan pada 15 Julai bahawa 266 warga asing dari 40 negara yang diperiksa memiliki dokumen immigration yang sah. Balaji turut mendakwa siasatan itu memberi kesan kepada reputasi syarikat sehingga beberapa pelabur dan syarikat teknologi antarabangsa menangguhkan rancangan pelaburan mereka di Malaysia. Menurutnya, Network School telah melaburkan lebih 100 juta ringgit di Forest City tanpa menerima dana kerajaan. Beliau juga memohon pertemuan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi membincangkan memorandum persefahaman untuk memulihkan keyakinan pelabur. Katanya jika Malaysia tidak lagi mengalu-alukan pelaburan mereka, syarikat itu bersedia mengalihkan modal ke negara lain. Beras basmati, hard-boiled atau steamed, lebih panjang, berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berhasiat. La 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 la, la sela. Adakah anda penjawat awam? Perlukan bantuan kewangan? Tak perlu pening lagi. Angkatan Jati Diri, institusi kewangan yang diiktiraf kerajaan, sedia membantu anda. Proses mudah, kelulusan pantas, bantuan kewangan dalam masa singkat. Nak tahu lebih lanjut? Mudah saja scan QR code di skrin sekarang. Tertakluk kepada terma dan syarat.